A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya berkeinginan untuk berjumpa dengan saudara-saudara saya." Lantaran itu para sahabat berkata, "Tidakkah kami saudara-saudara Tuhan?" Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu ialah sahabat-sahabatku. Tetapi saudara-saudaraku ialah orang-orang yang tidak melihatku, namun tetap beriman denganku." Hadis riwayat Musnad Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT? Alhamdulillah kembali bertemu dengan saya DJ Wan Shah hanya di channel TV Khalifah Bangkit. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di hari Jumaat, dan pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT kerana Allah SWT masih mengizinkan kita untuk hidup lagi di atas muka bumi ini. Kerana apa saudara-saudara yang mulia? Ramai dah saudara-saudara kita yang telah pulang ke sisi Allah. Tidak ada lagi impian dan harapan di masa depan. Yang ini harapan yang sebenar adalah harapan di alam kubur, di mahsyar dan seterusnya. Cuma kita yang tertinggal ini perlu teruskan perjuangan kita, yakni mempersiapkan bekalan yang akan diguna pakai di alam kubur, hanya iman dan amal yang sempurna. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, di hari Jumaat yang mulia ini mari kita renung sejenak. Hari ini kita semua berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan syariat agama, yang ini untuk menyempurnakan surah dan sirah baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Namun begitu kita terlepas pandang untuk menyelami maksud sarirah baginda Nabi SAW. Apa itu sarirah? Sarirah adalah fikir risau bimbang baginda Nabi SAW. Apakah fikir risau bimbang Nabi SAW? Yang ini seperti mana hadis yang telah saya sampaikan di awal pertemuan tadi, yang ini baginda Rasulullah SAW sentiasa merindui saudara-saudaranya. Siapakah saudara-saudara baginda Rasulullah SAW? Ini umatnya yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah SAW, namun begitu mereka tetap beriman dengan baginda Rasulullah SAW, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan hari ini kita bersyukur kita telah lahir sebagai seorang Islam. Cuma perjuangan kita kena bertahankan keimanan kita supaya tidak ada syirik masuk dalam hati kita, dan kita kena berjuang bagaimana kita nak menyempurnakan seluruh sunnah kehidupan Rasulullah SAW ada dalam kehidupan kita. Namun begitu, hari ini kita telah terlepas pandang untuk menyediakan seluruh umat Nabi SAW yang masih belum mengenali Allah. Bahkan ada saudara-saudara Islam kita pun masih lagi leka dan lalai tentang perkara akhirat. Tuan-tuan yang mulia, apabila Allah SWT menguji kita dengan kehadiran ataupun dipertontonkan gelagat dan perangai serta perbuatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudara Islam kita yang berdosa dengan macam-macam kemaksiatan, bukanlah bertujuan untuk Allah nak tengok macam mana kita menghukum mereka, macam mana kita menyalahkan mereka, atau kita memberi mereka jalan buntu seolah tidak ada lagi pula untuk bertaubat. Bahkan kita bersungguh-sungguh untuk mereka dihukum seberat-beratnya di dunia ini, seperti tidak ada peluang lagi untuk mereka mengenali Allah SWT, seolah tidak ada peluang lagi untuk mereka melakukan solat taubat dan beristighfar kepada Allah, seolah-olah kita seorang saja yang layak untuk masuk syurga. Saudara-saudara yang mulia, untuk hari ini saya nak pendengarkan kepada tuan-tuan satu bayan istimewa yang dipetik daripada bayan seorang maulana, ulama mursyid. Saya berharap tuan-tuan dengar sampai habis dan selamilah apa yang nak disampaikan. Bagaimana keinginan Rasulullah SAW yang mengikuti kehendak Allah SWT. Dengarkan baik-baik dan insya-Allah sediakan tisu banyak-banyak. Pertama, kita akan menangis kerana kita telah bersalah kepada Nabi SAW, kerana kita telah banyak menghukum dan memfitnah umat Nabi SAW, terutama saudara Islam kita sendiri. Hari ini kita berlumba-lumba nak aibkan mereka, sebenarnya kita terlupa kita sedang melukai hati Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang mulia, dengarkan baik-baik dan sediakan tisu untuk kali yang kedua. Kerana apa? Betapa gagalnya kita untuk menyempurnakan tugas kita sebagai umat Nabi SAW. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT, hari ini kita kena rasa sedih dan menyesal kepada Allah SWT. Allah SWT telah ciptakan zaman ini penuh dengan media sosial. Ada orang diuji ramai viewers dan ramai followers. Apabila buat live di TikTok terutamanya, ramai sangat yang menonton. Namun begitu kita telah tersalah gunakan
media sosial yang ada. Ada yang gunakan media sosial untuk mengumpat, ada yang guna media sosial untuk mendedah kaiban saudara Islam mereka sendiri, ada yang menggunakan media sosial untuk mencipta kemaksiatan, ada yang menggunakan media sosial untuk melalaikan saudara-saudara Islam mereka. Jadi saudara-saudara yang mulia, ini semua ujian Allah, bukan tentunya kejayaan. Walaupun kita ada followers yang ramai, itu belum tentu berjaya. Berjayanya kita apabila kita pulang di alam kubur nanti, adakah setiap saat apabila kita melayari media sosial ini, kita tinggalkan perkara-perkara yang baik, ataupun kita meninggalkan hasutan-hasutan yang membuatkan hati manusia jadi gelap dengan fitnah. Kita renung-renungkan sakaratul maut, satu hari 70 kali datang menziarah menjenguk kita di atas kepala kita. Bila-bila masa saja roh kita boleh ditarik. Adakah kita nak meninggalkan dunia ini dalam keadaan lidah ini sibuk mengumpat, sibuk mencaci, sibuk memaki sesama manusia, seolah merasakan kita lebih mulia dari mereka? Saudara-saudara yang mulia, baginda Rasulullah SAW lagi mulia dari kita. Namun begitu, apabila baginda SAW diuji berhadapan dengan orang-orang yang membenci, sedikit pun baginda Rasulullah SAW tidak membalas kebencian itu dengan keburukan. Bahkan Nabi SAW menangis di hadapan Allah, memohon merayu supaya orang yang membenci tersebut mendapat hidayat, supaya mereka pun berpeluang untuk masuk surga, supaya di akhirat mereka pun dapat syafaat baginda Nabi SAW. Jika kita mendakwa kita umatnya, setiap hari Jumaat pasti kita sibuk menghantar mesej berantai, marilah berselawat, marilah berselawat. Adakah selawat kita benar-benar menghayati kehendak Rasulullah SAW, atau selawat kita sekadar seperti seorang munafik yang berselawat di lidah, tetapi hati penuh zulmat dan kebencian? Na'udzubillah min zalik.